Korang tengok ni, si Bankuro ni. Lagi sekali. Aku tak tahu dah berapa banyak kali dia hantar dekat aku. Kan. Itu hari aku yelah dia dah selalu bagi aku hadiah. Aku hadiahkanlah dia stokin ni. Mankind ni kan. Dengan tanda tangan Adam John lah kat situ. Sebab dia pun selalu bagi hadiah dekat Adam John. Jadinya hari ni aku dapat lagi hadiah daripada dia. Aduh, aku naik segal lah dengan dia ni. Dengan Bankuro ni kan. Tapi Alhamdulillah lah rezeki kan. So, kita buka, kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Okay, alright, let's go. Potong dia. Oh, dia ni kalau kasih barang memang ikhlas tau. Kau tengok packaging dia. Alright, jom kita tengok apa hadiah yang dia bagi kali ni. Hush. Dia kalau bagi bukan satu, babe. Itu yang aku segan dengan dia ni. Dia kalau bagi bukan satu, mesti banyak. Kan? Syut lah, babe. Yang ni last. Yang tu last. Aku, tak apa tu. Okay, first Hot Wheel, gang. First Hot Wheel. Okay, Hot Wheel apa, jom kita tengok dalam dia. Ya, kita potong dulu. Aku ni tak main Hot Wheel ni. Tapi aku ada je collect Hot Wheel ni. Kalau korang boleh nampak kat belakang tu, Proton Saga kan. Ni Hot Wheel apa ni. Aku minta maaf dulu aku tak main Hot Wheel. Jadinya aku tak tahu benda ni rare ke apa ke. Tapi kalau kau hadiahkan, aku tetap appreciate. Aku tetap appreciate hadiah ni. Okay. Kalau korang geng-geng Hot Wheel, korang komen. Ni Hot Wheel jenis apa ni? Bertingkat-tingkat pula ni. Bertingkat-tingkat ni. Kan? Ni. Ini jenis apa ni? Hot Wheel apa ni? Cantik, babe. Alright, ni hadiah kedua. Aku dah nampak kenangan nostalgia. Aku dah nampak dah. Ya Allah. Aku macam nak nangis Ini aku tahu benda ni masih wujud lagi. Tapi aku tak beli pun. Kan? Tapi aku dapat hadiah, babe. Ya Allah. Alamak. Ini aku masa kecil aku main, babe. Dekat longkang dengan sepupu-sepupu aku. Kereta Tamiya ni. Aduh. Masih seal lagi aku. Nak buka sayang. Tapi kena buka juga ni nanti. Kan? Aku boleh tunjuk dekat anak-anak aku. Inilah abah kau main masa kecil. Kan? Dulu track nak beli mahal masa tu. Kita orang main dalam longkang. Main dalam longkang. Macam-macam lah dulu. Bestnya, ya Allah. Terima kasih, Bankuro. Aku sangat appreciate hadiah ni. Terima kasih sangat-sangat. Geng, hadiah yang terakhir ni, ya Allah. Itu hari aku tengok, aku macam nak beli tau. Tapi aku cakap, tak apalah. Aku tak belilah kan. Aku dapat hadiah. Aku dapat hadiah dia akhirnya. Nampak ni, apa ni? Kluang Man. Kluang Man. Kluang Man. Jom kita tengok dalam dia. Ini plastik dia, Kluang Man. Original Kluang Man punya. Okay. Wow. Wow. Aku dapat juga akhirnya kau. Ini aku nak simpan kat mana ni nanti. Aku nak try pakai. Try pakai, muat tak? Kepala aku dah lah besar. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Akulah Kluang Man. Itu Cicak Man dah. Ini Kluang Man lah. Antara kartun yang aku tengok masa aku budak-budak dulu kan. Tapi tak kena kepala aku. Tapi tak apa. Terima kasih sangat-sangat buat Bankuro. Terima kasih banyak-banyak, babe. Terima kasih tak terhingga. Hadiah dia kali ni padu-padu, babe. Aku memang 3 item padu. Nampak? Kluang Man. Alright, Bankuro. Serius, dalam banyak hadiah yang kau bagi ni, aku nak menangis, babe, tengok hadiah ni. Aku macam nak menangis, babe. Sebab, yelah, aku teringat zaman aku budak-budak dulu kan. So, terima kasih banyak, Bankuro. Aku ucapkan semoga, aku doakan semoga kau murah rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Okay, terima kasih banyak. Alright, gang. Sambil-sambil tu aku nak beritahu, kalau korang nak dapatkan baju yang aku pakai ni, kan, korang boleh tengok kat back corner, okay? So, jangan lupa like, follow and share. Anak aku dah menangis. Assalamualaikum semua. Bye-bye.